Allah memang tak suka orang meminta-minta. Itu memang sifat tak baik. Kalau kita susah, cuba jangan meminta-minta. Doa pada Allah. Dan kita cuba usaha. Nanti akan ada orang yang nampak usaha kita, insyaAllah. Sifat meminta memang tak baik. Tapi kalau macam orang yang buat rumah anak yatim, orang nak buat masjid, orang nak buat benda-benda yang kembali manfaat dia kepada ummah, bukan sebenarnya mereka nak minta-minta pun, tuan-puan. Paling tak nak minta-minta. Tapi sebenarnya, kalau kita ada sense, itu Allah nak bagi peluang untuk bersihkan harta kita. Tuan-puan ingat senang ke nak dapat peluang orang datang depan muka kita ni? Tapi kita tak ada kepekaan, kita pandang dia, ni pengemih-pengemih ni, nak minta-minta ni serabut tengok. Ada orang tak ada kepekaan. Tuan-puan, ada orang tak nampak pun masjid yang indah depan mata dia. Tak nampak. Kat perumahan dia ada masjid. Yang masjid tu gantung banner kat pagar tu. Ceramah ini, program macam-macam. Tak pernah peduli pagar masjid.